Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, right. So hari ni saya nak explain pasal tips ataupun step. Okay, step ketaksamaan linear. Okay, ada 4 step. Number 1, bentuk ketaksamaan linear guna algebra. So algebra is the keyword here. Okay, guna algebra. Bentuk ketaksamaan linear apa-apa sajalah yang sama dengan ataupun yang kurang daripada ataupun lebih daripada ni ataupun ni. Okay, right, guna algebra lah. Right, second step adalah ini paling penting kita tentukan lorek atas lorek bawah graf tu bergantung kepada standard form. So keyword dia sini adalah standard form. Jangan tengok non standard. Standard form dulu. Convert pada standard form. Apa standard form dia? Y sama dengan mx tambah c. Okay, dan guna ni lah. Okay, tukar ni kepada tu. Alright, daripada situ y sama c kita tentukan lorek atas lorek bawah. Okay, jangan guna non standard. Alright, third step adalah bila kita nak lukis, kita ada at least 2 points. So 2 points. 2 points adalah dia punya keyword. Right? Dan biasa 2 points ni adalah biasanya lah pintasan y dengan pintasan x. Dua benda. Pintasan y bila x sama dengan kosong, pintasan x bila y sama dengan kosong. Okay? Senang nak ingat. Right? Last but not least, kita guna skala yang betul. Okay, guna skala yang betul untuk lukis graf. Okay, right. Thank you.